Okey, di pagi Ahad ini kami nak pergi garage sale. Dah lama tak pergi garage sale. Syifa tidur pula dalam kereta sebab Pak dia kata biarlah di dalam kereta. Jadi, only the 3 girls. Just the 3 of us. Cincin mahal ya, jual cincin. Pusat. Tengok Ida kalau untuk jardin. Sekal khusus pour jardin. Oh tu tengok ada baju tu budak perempuan ke lelaki? Ini brands. Tu dah pasal. Keluar-keluar tu ingus. Wah. No. Cantik kot tu tapi kecil. Tu budak tu jual mainan lah. Aduh. Tu jaket. Nampakkan mama yang Asian. Tu jaket. Ada minyak tu. Jangan ça donne envie de manger. Betul. Oh, kita dah ada dah kan? Itulah pasal. Tapi tak macam dalam gambar. Kan? Perbezaan lagi. So bagi rating dia tu. Dia macam mana? Lepas pun. Dah pula. Ni apa ni? Oh, popcorn. Dia kena paksa dengan mak dia jual barang. Kau lah nanti mama paksa kau nanti. Tapi sel misère lah. Benda macam ni misère. Ni jual baju cucu dia. Baju apa? Cucu dia. Tahu tak cucu apa? Tahu. Petits enfants lah, cucu tu petits enfants. Tengok macam kat susu. Nampak susu pula. Kau lah beli berang kau kat sini. Susah lah, ça dérange, tu vas déranger tout le monde là. Aku nak kena jual lidah, boleh tak jual lidah? Itu boleh orang sachet je lah. Kat Bongkong tak nak try juga ke? Bukan macam susah lah. Asal pula. C'est comment on fait pour vendre. Tembusan. Dengar tak masa ada Susah? Cantik pun ada. Cantiknya buku tu. Ha? Kenapa c'est libre là? Yelah. Ha? Tengok ada video. Memang lah. J'ai vu. Boleh je. Boleh beli kasamu. Apa suruh beli?
Dah habis dah. Busannya. Tak adalah untuk jardin freshnya. Sasa vintage sah. Sebelah yang Alah busannya. tengok dekat dalam saya apa sebelah nanti. Okey, pakai dulu. Hamster, lepas tu dia makan dia punya suami dia nanti. Ada bosannya. Kan, So boring. Jardin tak ada ke? Tak ada apa yang aku nak. Untuk vase jardin tu. Colourful kot. Okey dah, aku nak tunjuk hasil tangkapan pada hari itu masa pergi garage sale. Beli pasu-pasu bunga ni. Tengok ni, ada satu dah pecah masa buka kereta, buka bonet tu terjatuh pula, pecah, tak kisahlah kan. Satu ni €1. So imagine dah aku beli yang ini. €1. Yang ini dah nampak ceretak sikit, but tak kisahlah kan, €1 kan, jangan nak banyak cekadak. Kau beli €50, kau banyak cekadak barulah boleh kan. Tu dia. So beli dekat garage sale €1. Banyak ni, nampak macam-macam colour ada. Dah aku nyonya nak siram pokok bunga sekejap lagi. Nice kan? Tak semestinya kena beli baru. Mana kita boleh beli second hand pun okey juga. Benda-benda, setakat benda-benda macam ni kan. Sekarang bukanlah masa untuk membazir. Nampak tu, nampak so brand new. Bercolor-color aku punya apa ni. Ini tak tahu nak tak apa sebab bentuk dia beza sikit kan. Yang ini, this is nice. Nice, ni besar sikit. Dan yang itu pelik sikit yang ni. Tengoklah. So, next. Dia beli dua benda alah macam ni ha. Satu lagi kat situ di antara timbunan, dalam timbunan-timbunan. So semua ni untuk pokok bunga aku. Comel kan? Tengok ya ketumbar. Oh, tengok dia subur you. Ketumbar ada satu pasu ni banyak, satu pasu lagi tengah tu, satu lagi kat hujung sana. Tengok pokok pisang pun merimbun. Yang itu tak tahulah maknya dah mati ke, disedut oleh anak-anak dia ke. Satu anak dia telah diceraikan dipisahkan daripada mak dia, tua dia. Yang dipisah daripada pokok yang ini. Okay. Ini pokok my first banan, nama dia COVID. COVID anak dia kat situ. Tak tahu anak dia hidup ke tidak. Dah aku separatekan. Sebab dia kecil lagi dah aku pergi pisahkan dia kan. Tapi nampak macam okey je. So tengoklah siapa lagi aku nak pisahkan lepas ni. Aku expert dalam pemisahan. Daun serai alhamdulillah nampak merimbun. So marilah nyonya nak siram pokok bunga. Yang ni dengan yang kat belakang tu pun beli dekat garage sale. Bekas ni pun sama. This one pun sama. Daun ketumbar. Cili ini cili besar sudah mengeluarkan dia punya tu pucuk dia, alhamdulillah. Yang lengkuas ni rasa macam tak hidup lah, you all, tak tahulah. Mangga, dah aku try tanam mangga ni, hari tu dia dah keluar macam ni kan. Jadi dah aku masukkan dalam ni, keluarkanlah sikit yang macam pucuk tu. Wallahualam lah tumbuh ke tidak. Avokado pun sama, tidak diketahui akan tumbuh ke tidak. Kunyit pun tidak tahu. Yang ni cili api tidak menunjukkan sebarang ketumbuhan, tak tahulah kan, kena tunggu kot. Ini halia masa aku beli tu ada terkeluar macam ni, so dah aku saja je lah tanamkan. So we will see lah kalau ada adalah. Kalau ada rezeki adalah. Cili besar macam ada satu ni ha. Terkeluar ha. So we will see. Ini tanaman dalam rumah, harapnya Cik Syifa ni tak usik lah kan. Ini adalah capsicum yang tak boleh makan tu. Hiasan saja ya. Ini adalah basil Thai tu.
jalan. Fiwit. Senyum. Kuku kuku kuku. Kuku kuku nyamuk. Dah bisa? Dah nak pergi jumpa orang. Wah. Ici c'est juste pour emporter à don, j'ai pas mangé ici moi. Bah c'est l'idée qu'ils sont les dogs jusqu'à non? On va manger, on veut ça là où déjà. You're starving. Yelah tu abang kat mana? Tu ada tu? I'm starving. Starving. Fahm. Kat sini ada restoran. Ya, kat atas. Are we gonna eat here? Yes. Right, not here, up. Yeah. Can have ice cream. Yes. Ingat kawan tu yang dia. Angkat telah lagi. Jadi tu yang kawan. Woi. Sabar lah. Macam mana nak laut tak ada? Comel ni, Masya Allah budak ni. Comel betul. Ya, padahal baca menambah. Okey, senyum. Jek, cepat. 1, 2, 3, 1, 2. Macam ni. Peace. Siapa yang ajar dia? Oh, pergi kedai favourite kami ya. Nampak ni murah kot kat sini. 6 biji. Oh, kat tempat hari tu nak dekat €3.50 ni 2 euro je yo. Okay, anak-anak aku suka makan tomato cherry ni, harga dia. Aku nak beli roti. Apa. Roti ni harga dia macam ni. Tapi aku nak beli yang kat bawah ni lah. Dan nak potong sekali. Kita nak gunakan mesin ni ya. Jadi kita letakkan dalam mesin ni. Sekejap. Budak dia ada kat sini. Lepas tu kita tutup benda Allah ni. Dan kita press button ni. Ya? Itu kan kita ada mesin. Apa campaign? Tadi. Banyak tu kan. Ha? J'en veux 2. Okey, sekarang nak cari susu Adam. Kat sini susu yang Adam minum tu murah ya. Tapi aku tak tahulah mana tempat dia. Gugu. Iya, mau nama. Jom kita pusing. Sayur rasanya, oh toge. Cantik, ada toge Syifa. Toge harga dia. Macam ni. Alah, secotek. Maaf.
Paket yang sama, pembekal yang sama. Aku ambil yang fresh. Okey, susu si Adam harga dekat sini macam ni. Abang. 6. Kita ambil 6 susu untuk abang. Ya, abang punya. Nak beli roti. Sweet bun. Sweet roti untuk aku. Beli 2 dah. Kuku. Okey, kita nak beli roti untuk abang Adam. Mana harga dia? Pami sangkut. Ya, harga dia untuk roti ni dia kejap je habis. Jadi aku kena beli banyak sebenarnya. Di 2 cukup lah kot kan. Kan sayang? So harga dia untuk benda Allah ni lake. I don't know what it called in Malay. Banyak kot. 1 kilo. Kita nak beli lemon sebab kita ni kena minum lemon Nak lagi beli sakit tekak kan. 500 gram. So belilah 2 kan. 2-3 pun okey je. Lakiku kalau buat air lemon sedap. Masa aku sakit tekak itu dia buat kan. Sedap. Kuku. 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 Oh, oren. Kalau si Jake makan oren ni memang sekejap je habis. Belilah anak-anak perempuan suka makan oren ni. Sampai abang dia tak sebab rasa diorang makan. Harga Mandarin nama dia. Kan kentang dah habis hari tu. So dah aku nak beli kentang lah. Kentang beli yang besar-besar sikit lah. Sekarang kita nak cari keledek untuk mat keledek. Tapi macam tak ada keledek mango. Tapi aku was-was lah beli mango ni. Selalu beli tak okey. Dah masak yo. Harga dia sebiji. Sedap ni, lembut-lembut kan ni. Belilah. Keledek untuk mat keledek, jadi dah aku akan ambil semua. Dah aku nak beli ni, my favourite ni. Aku boleh terlupa ni, sedap ni. Oh, sedap. Sepapi ya sompet. D'accord, c'est super. Sebiji kot. Kira mahal lah tu sebiji. Okey, avocado ada 3 harga dia. Tapi dia kocik-kocik je. Boleh lah kan? 3 beli 3. Bahagian halal pujaan hatiku. Pujaan hatiku. Oh, sosison Kak Ida suka sosison. Sosison harga dia macam ni. So marilah kita beli 2. Kemudiannya malam ni nak buat quiche Lorraine. Jadi aku perlukan seperti ini. Jadi harganya adalah, itu dia, dah aku ambil 2 lah. Kemudiannya dah aku nak ambil juga sausage. Sausage harga dia. So dah aku nak ambil 2. Harga tak tengok ke? Bila bukan tarikh luput dia bila. Kemudian nak beli turkey slices. Kalau kedai-kedai macam ni, ikan fresh tak ada ya. Kalau nak ikan fresh kena pergi supermarket lain. Tapi aku malas nak pergi banyak kali tempat kan. So dah aku rasa dah aku nak beli yang ini. Harga dia. So macam ni dah cukup dah ni. Macam kocik je kan. Boleh lah. Sebab okay. Ni agak besar juga ni. Udang ni. Syifa tak mau usik sayang. Harga dia macam ni. Besar udang ni. Meratah pun sedap sebab dia dah masak tau. Kita nak tengok-tengok barang dulu ya. Oh banyaknya colourful macam ni. Macamlah banyak masa nak buat semua ni kan. Nak buat banyak benda tapi masanya tidak ada. Ha? Apa kau? Abang ke papa? Abang tak ada, abang pergi sekolah. Kenapa? Abang pergi sekolah. Okey? Adik gimana? Adik gimana? Makan dia kerja ni. Belum bayar dah makan. Asal? Nana, adik pergi sekolah tadi. Nampak Kak Jek tak? Tak. Ada cium Kak Jek? Ada cium dia tak? Adam dia nak
Apa nama ni? Peanut butter. So I don't know how much is it. Ambil je lah. Tak tahu si Adam suka ke tak. Crunchy smooth. I think they prefer smooth kot. Harga tak tahu mana harga tak ada harga ada kat belakang dah. Okay, dah aku bila ada masa dah aku nak buat lah. Merajinkan diri kan. Ini coklat hitam ni harga dia. Ini brand biasa punya, German brand, okay? So it's cheaper than the normal brand. Lakiku juga hantu coklat. Beli butter sebab lakiku dia tak makan butter yang tak ada brand banyak pula cakap tak. Harga dia beli sayuran yang bekunya biasanya Mexican punya, tapi Mexican tak ada lah pula. Tapi macam ni pun sodap juga. Aku suka macam ni, sodap. Mexican, where are you? Tak ada Mexican lah. Tapi ni pun sodap juga ni. Semua sodap lah. Parisian. Oh, Parisian yo. Samprit. Samprit. Okay, kalau kita malas masak kan. Kita bukan malas masak. Sempoi punya tu kita belilah ni. Makan dengan steak ke apa sedap. Beli jagung. This is a brand punya. Oh, baby. Cha. Cocktail. So nak beli ni jagung di dalam 2 tin ni. Ni yang brand punya lah, mahal sikit. Kan dah kata kalau buat laki mesti meletup bajet. Dia tak faham. Sebab tu aku malas buat laki tau. I'm telling you Musim luruh, beginilah pemandangan musim luruh ya. Daun berguguran seperti gugurnya bulu-bulu itu. Tapi tadi cantik dekat tempat dentist tu. But I didn't have time to take a video. But anyway, I will go there again. So, we'll take a video. Maybe this weekend akan meluangkan masa untuk ambil video pemandangan ya. Especially for you all. Penonton setiaku. 18 degree. You all nampak macam panas terang benderang kan? Dia terang benderang je. Tapi sejuk yo. Tapi I love this kind of weather. It's perfecto for me. Seatbelt. Kenapa pakai macam tu seatbelt? Ada. Ada nampak Kak Jade tak kat sekolah? Ada. Kak Jade. Ya, tak ada. Tak nampak. Tak nampak? Adik Dodo mau banyak benda nak buat ni Dodo tau. Dodo Of course not. Susah. Dodo. Alexa, play Minefields by John Legend. Alah, sekian anak mama hidung penuh. Ianya habis begitu sahaja. Daku tak tahu kenapa Alexa tak main habiskan lagu itu. Oh, these minefields that I walk through. Oh, what I wish to be close to you. Oh, these minefields keeping me from you. Close to you, close to you. Close to you.
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.